Okay, hari ni plan nak buat vlog pergi mancing udang dekat satu pot ni. Hari tu lalu, so nampak macam dia kata coming soon. Kita nak try lah pergi tengok dah buka ke belum. And tak tahu sama ada dia mancing udang apa, udang biasa ke ataupun udang rimau. Macam tu lah, tak tahu sangat. So tunggu dia siap je. Kita dah siap. And sekarang ni vlog kita orang tak ada orang lagi. Kita ada Radin. Lepas sikit. Tada! Radin. Sini baby kita orang dah 2 bulan dah. Ni first vlog dia. Hai. Say hi sayang. Jumpa jap lagi. Kita dah settlekan anak nak pergi makan. Tempat tu dekat Taman Mas. Pergi Taman Mas, makan, mancing. Dah sampai. Ni kita orang makan ayam ternik, aiskrim. Setelah dah ada anak guys. Aku buka matanya. Kolam ni satu je lah, tapi besar. Ada dua, sini udang galah, sebelah sana udang. So memang diorang akan buat macam tu Kalau udang mesti ada kolam dia galah. Tengok toki. Kalau toki tu banyak duit, dia buat macam tu. Toki tak ada. Faham? Jom kita masuk. Nampak dia tengah udang ke sini. Adin. Baba. Belum dapat lagi. Dapat udang satu. Nampak? Ada. Pada seekor tadi yang di tanggapan, biasanya kedua kurang lebih pula. Tanggapan kedua. Yang ni nak tidur ke nak apa? Nak tidur ke nak main? Mantul sangat dah tu. Ba, yang keempat. Yang keempat tu.
Terima guys. Lepas kita ni setengah jam lagi tengok apa yang dia akan dapat. Dah ada 30 minit. Jam ke-6 guys. Nak tidur. Tidur. Apa ni? Yang ke 7. Boleh kot. Ada harapan. Jati. Semua jati dia pasal. Goyati. Go. Macam ni review. Teruk lah. Kau nak cakap apa kan? Tadi harga dia seorang berapa? Kalau ikutkan 55. Lepas tu Lepas tu 55 umpan RM18. Satu bekas. seorang tu Kita 75. 73. 73 okey. Tapi udang berapa dapat? 7. 7. Kalau macam yang video lepas yang kita rakam tu, yang tu sedap. Itu dapatlah juga itu 1 jam. Dapat dalam 15 ekor. Sejak ada pakcik. Lepas tu lepas tu friendly pun sama. RM73. Dia nak okey. Satu ekor RM10 tu udang. Ada saya okey. Dia tidur je tadi bagusnya. Dia bunyi. Tak okey ke? Dia dah bangun. Ingat nangis. Je. Buyat ni, cipi buyat ni. Dia dah dapat idea baru guys. Kena usap macam ni baru dia diam kat belakang. Kalau tak, dia nangis. Ya Allah, lengur tangan mama ni. Tapi lepas tu Dia gerak lagi. Cakap kita usap tadi lepas tu dia hidup. tidur guys. Bangun balik. Jangan cakap diam. Cakap kau ni. So last ending dia kita cari laju Untuk majlis Ahad ni Soal Ahmad bawa sulit biasa tu. Dia last nak duduk dekat pangkuat ni. Kita dah balik daripada mana? PKNS. So kita nak jawab apa? Kita dah balik daripada PKNS. Sekarang ni nak makan malam. Cuma mau ada apa? Fresh orange. Menu kita hari ni hari ni apa? Yang mana? Telur, tom yum. This is salted egg. Sedap ni, bau dapat penuh. Sampai rumah guys. Mesti aku dah terpadam dah. So nanti tengoklah apa video kejadiannya.